Untuk smart switch ni dia banyak jenis. Okay, so tuan-tuan kena faham, kena tahu smart switch mana yang tuan-tuan nak pakai. Okay, contohnya yang saya buat tadi, yang saya tengah buat ni lah, saya pakai smart switch yang menggunakan neutral dengan live. Sama ada nak pakai neutral ataupun live sahaja pun boleh. Okay, maksudnya kita tarik kabel neutral ataupun kita tak perlu tarik kabel neutral. Dan yang saya pakai ni wifi dengan bluetooth. Okay, yang ni boleh wifi dan bluetooth. So dia tak melibatkan hub untuk ZB. Kalau kita nak pakai hub, yang saya cakap satu hub untuk satu talian internet tu, yang ni pakai hub ZB ni. Okay, so kalau pakai hub ni, switch dia kita tak boleh pakai switch ni. Okay, kita tak boleh pakai switch wifi bluetooth ni. Kita kena pakai yang ZB bawah tu. Tu tuan-tuan kena ambil maklum lah. Okay, yang pakai hub ni switch dia smart switch apa nama ni, ZB. Mana tulis ZB? Gateway untuk dia, dalam ni ada ZB gateway. Kalau kita pakai hub ni, so kita kena pilih yang ZB. Yang ni sahaja switch dia. Kalau tuan-tuan ambil yang wifi dan bluetooth ni, so dia tak boleh nak connect dengan hub ZB ni. Okay, hub ZB ni kena pilih dengan switch ZB sahaja. Wifi tak boleh, bluetooth pun tak boleh. Untuk hub ni kena pakai switch yang ZB sahaja. Okay, saya risau tuan-tuan keliru. Okay, yang pakai hub switch ZB sahaja. Yang pakai direct dengan wifi, so kita boleh ambil yang atas tu, wifi ataupun bluetooth. Okay, yang ni atas ni jenis sambungan lah. Sama ada nak tarik neutral ataupun tak perlu tarik neutral. Okay, baik, untuk part 2 ataupun part 2, so kita buat kaedah kedua wiring smart switch menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah ni sesuai untuk pendawaian yang dah siap ataupun pendawaian sedia ada. Okey, maksudnya wiring dah ada kat rumah kita. Switch dah ada, lampu dah ada. Okey, ni untuk pendawaian yang dah siap, yang dah ada. Di mana kita perlu tukar switch ni, switch biasa ni kepada smart switch. Dan cara dia, okey, yang ni lah. Ni cara ataupun kaedah kedua, kita gunakan capacitor. Okey, untuk kaedah kedua ni kita gunakan capacitor. So capacitor ni kat mana nak letak? Capacitor ni dekat lampu pada L1. Kalau kita tengok ni, L1 sahaja. L2 tak boleh. L2 tak boleh. Kapasitor ni harus disambungkan kepada lampu L1 sahaja. Okey, di mana wire dia standard lah. Dekat switch ni, wire merah tu wire common daripada DB, wire merah daripada DB. Okey, merah. Switch 1 atas, switch 2 bawah. So dia looping lah. Kalau yang switch biasa ni kita kena looping lah. Okey, wire merah, wire daripada DB, wire common. Masuk switch 1, pergi switch 2, dia looping. Yang kuning wire L1 tadi. Wire L1 tadi. Okay, yang kuning pergi ke lampu 1. Satu lagi yang biru. Ni switch 2 bawah ni, biru. L2 pergi kepada lampu yang kedua. Okay, so kat sini satu je lah neutral. Okay, satu neutral. Satu lagi 2 neutral. So sebab kita nak ambil ataupun kita nak sambung kapasitor ni dekat lampu 1, okay, L1, so kita adjust lah. Kita adjust supaya lampu 1 ni satu neutral sahaja. Okay, sebenarnya lampu 1, lampu 2 tu tak kisah kedudukan dia, cuma kena ambil dekat L1. L1 mesti ada kapasitor. Okay, L1 mesti ada kapasitor. So L1 kalau kat sini, L1 dia ke atas lah. Okay, dekat yang kuning ni.
Tetapi kalau mungkin kedudukan dia jauh, okey, kalau keadaan sebenar mungkin dia jauh dan yang dekatnya L2 yang dekat. Okey, L2 ni yang dekat. L1 ni kedudukan dia jauh. L2 ni dekat dengan lampu. Okey, contoh. So, dan kedudukan dia lebih mudah kalau kita nak buat wiring. Yang satu ni lebih susah, yang dua ni lebih mudah. So, kita letak kapasitor dekat lampu ni, tapi yang biru ni sekarang ni L2 kan. So kita letaklah dekat L1. Yang kuning ni L1 sekarang kita tukar dia dekat L2. Kita twist je. Alright, senang kan? Itu mengikut keadaan semasa lah. Dia tak adalah fix. Lampu satu ni mesti kapasitor satu. Tak ada. Dia nak L1. Dekat L1 ni mesti ada kapasitor. So L1 ni contohnya berada dalam keadaan tempat yang jauh ataupun kita nak pasang kapasitor dia terlalu susah. Okey, tempat dia jauh ataupun tinggi. Dan L2 ni tempat dia lebih senang, dekat ataupun lebih mudah kita nak pasang kapasitor. So L2 kita tengok wire dia biru. L2 wire biru. So yang sepatutnya pasang kapasitor wire L1. So kita tukarlah biru ni pergi dekat L1. Yang L1 sekarang ni pergi dekat L2. Yang tu je, kita pusingnya macam tu je lah. Itu teknik dia. Right. Okay, ada yang bertanya macam mana nak screw switch ni? Tak ada lubang. Dalam ni ada lubang. Sabar bang, abang pusing kiri, kanan, atas, bawah. Kat bawah ni ada lekuk ni. Abang masuk je test pen kat sini, abang pusing. Twist je. Barulah abang screw benda ni. Jangan risau bang. Okay, jangan risau. Mudah je. Nak pasang balik, kat atas ni dia dah ada lekuk ni. Pasang balik. Masuk kat lekuk tu. Okay, tekan. Mudah je bang. Okay, kalau kena cara, mudah je. Right, ni cara nak pasang smart switch lah kat dinding. Sebab ada yang tanya, macam mana nak pasang? Lubang tak ada. Susah nak buat ni. Macam mana nak kepak? Ini cara dia bang. Okay. Tu cara dia. Alright, so harap persoalan berkaitan dengan nak pasang switch ni selesai. Okay. Kita pasang switch dekat litar. Okay, satu lagi untuk smart switch ni, dia tak perlu jumper daripada contohnya L ni, dia tak perlu nak jumper ke L1, tak perlu nak jumper ke L2. Tak perlu jumper. Kita sambung terus. L daripada common, dari wire merah ni, daripada DB, kita masuk sini satu je. Okay, dekat L. Lepas tu, L1 pergi kepada lampu 1. L2 pergi kepada lampu 2. So, dekat L1 ni mesti ada, mana? Dekat L1 ni mesti ada kapasitor. Tak kisahlah lampu tu berada di atas dekat L1 sekarang ke, ataupun L1 ni kita tukar tempat L2 sekarang. Okay, kalau L2 sekarang, kita pasang kapasitor kat situ. So, wire biru tu kita masuk dekat L1. Okay, boleh Jom pasang. Okay, dalam keadaan ni kita buat wire kuning L1 lah, sebab sana dia punya wire neutral ada satu sahaja. So saya masuk lampu kabel kuning tu sebagai L1. Okay, yang kabel kuning ni sebagai L1. So common ataupun wire merah, wire daripada DB kita masuk dekat L. Okay, dekat L, screw terus, ketatkan. Ni tak apa, tak ada current. Okay, dah tutup DB, jangan risau. So kalau boleh buat kerja, tutuplah DB. Kalau tak boleh tutup DB, tutup MCB. L1 kuning. L2 biru.
dan kita pasang kapasitor dekat lampu. Untuk kapasitor ni dia tak ada polariti. So pasanglah, tak kisah mana-mana. Okey, dia tak ada polariti. Okey, kita lekat je dulu. Nanti kita buat betul-betul lah. Okey, nanti kita buat betul-betul. Sekarang ni lekat dah dulu. Kita bagi sistem dia beroperasi. Okey, kalau betul-betul so pakailah yang pakai apa, tambatan yang betul lah. Okay, ni saya nak bagi dia boleh beroperasi je dulu. Dia kan marah pula, apa sambung macam tu je. Sabar tuan-tuan. Okay, ni kita bagi dia boleh beroperasi saja. Dia boleh apa nama, dah boleh kontrol dengan telefon. Lepas tu kita buat betul-betul lah. Neutral. Tak masuk pula dia. Lagi kabel live. Okay, so satu untuk live, satu untuk neutral. Boleh eh? Okay. Satu live, satu neutral. Dia tak ada polariti, mana-mana tak kisah. Untuk kapasitor ni dia tak ada polariti, terbalik tak masalah. Live satu, neutral satu. Okay, kita letak sini dulu. Kat sini, kat switch, yang merah, yang merah live daripada DB, kuning L1, lampu 1 yang ada kapasitor, biru L2, lampu yang kedua. Okey, macam saya cakap tadi lah. Okey, dekat L1 ni mesti ada kapasitor. Sebab apa? Kita nak ambil kabel neutral. Kabel neutral ni dia akan lalu kapasitor masuk pada kuning dan dibawa balik ke smart switch. Barulah smart switch ni boleh beroperasi sebab dia pinjam kabel kuning ni sebagai kabel neutral sekejap. Okey, lebih kurang macam itulah konsep dia. Okey, so barulah kabel kuning ni, barulah smart switch ni boleh beroperasi. Right, so jom kita tengok dalam dia punya software, dia boleh detect ataupun tidak kabel smart switch ni. Baik. So setelah kita pasang smart switch, kita dah pasang mentor, kita dah pasang kapasitor. Okey, untuk hari ni wiring dia kita buat, kita ganti switch. Okey, switch biasa ni kita ganti dengan smart switch dan kita tambah kapasitor dekat lampu ataupun load 1. Okey, dah siap semua. Kita boleh on lah main switch, MCB pun dah boleh on. So kita tengok litar ni boleh berfungsi ataupun tidak. Okey, tadi kalau boleh masa buat wiring ni pastikan dalam litar matilah, okay, untuk keselamatan. Okey, lampu 1 kita on. Right, duduk. Lampu 2 kita on. Okey, duduk. So switch ni masih lagi kita belum masukkan dalam sistem, dalam APK. Okey, dalam software dalam telefon. So kita masukkan dahulu, kita add dia dalam kita punya Smart Life. Okey, masukkan dalam Smart Life. Okey, software ni kita dah install sebelum ni, dalam video sebelum ni kita dah install dan switch ni switch yang sebelum ni lah. Yang switch ni switch yang video sebelum ni. Okey, video yang kita tambah kabel neutral. Yang ni video kedua kita tambah kapasitor. Baik. So kita nak add smart switch ni ke dalam sistem, so pergi dekat add ni, kita tambah tu. Okey, tambah add device.
So masa kita tambah, pastikan kita punya telefon ni ada internet dan Bluetooth kena on. Okay, dia tengah scan. Kalau lambat ataupun tak jumpa, kita reset sahaja. Switch, smart switch tu kita reset. Okay, contoh smart switch ni nak reset kena tekan serentak lah, tekan sampai lampu kat sini blinking. Okay, tekan je. Okay dah, dia dah jumpa. Okay, tu gain switch. So kita add lah dia. Okay, masukkan wifi kita dan password. Okay, next. Wifi yang 2.4 GHz sahaja. Okay, yang 5 tak boleh. Okay, tengah connect. Kita tunggu sekejap. Kalau lama kita pause, kita lajukan. Kalau kejap kita tunggu. Ini bergantung pada speed ataupun kelajuan internet lah. Kalau laju internet dah dapat dah. Okay, done. Alright, so sini dia terus pada smart switch lah. Okay, so kita dah boleh kontrol lampu kita. Tekan switch. Okay, lampu satu dah menyala. Satu lagi. Tu dia. Okay, lampu dua pun dah menyala. Right, so kita off, on. Kat sini kita boleh tukar. Kat rename ni kita tekan je nama, kita tukar je. Switch, contohnya switch A. Okay, contoh. Nanti tuan-tuan letaklah switch, nama switch tuan-tuan tu. Okay, switch 2 ni switch B. Contoh nak rename kan. So letaklah, dia akan jadi switch B. Okay. Sebab dalam ni sama macam video yang lepas sahaja. Tu gain switch ni pun kita boleh tukar, pergi kat pensel ni. Contohnya kita nak letak switch ni, contohnya switch ni berada di dapur. So kita nak letak switch ni switch dapur. Kat name ni, kat nama ni, tukarlah nama switch tu gain. Contohnya kita letak dapur. Okay, save. Okay, location dah ada satu. Okay, bolehlah letak satu pun. Dan okay, location satu. Kalau ni tak apalah, nanti kita tengoklah location tu macam mana kita nak set. Okay, so ni dia punya iyalah. Okay, ni kita punya switch baru tadi. Tu gain switch dapur. Okay, satu, dua. Alright, dua-dua boleh kontrol. Alah, nantilah dulu. Ya. So kalau kita astagfirullahaladzim, kalau kita nak on semua, kita tekan button ni. Dua-dua serentak. Okay, tekan off, dua-dua mati. Right, so kat sini ni ROM tadi yang kita letak nombor 1. So nombor 1, kalau kita nak edit, letaklah nama nombor lain. Dapur. Kan, dapur device. Okay, itu jadi dapur. Tak apalah, ni tuan-tuan boleh selongkar, boleh selami lagi lah macam mana nak edit tempat-tempat dia. So banyak lagi kita boleh ubah. Kita boleh edit macam-macam. Kita ada ni bukan nak save sangat, cuma kita boleh pantau lah penggunaan internet pula. Penggunaan elektrik. Okay, dalam switch ni. Dalam penggunaan elektrik yang menggunakan switch kat sini lah. Bukan satu rumah, tapi switch ni je. Okay, penggunaan elektrik untuk lampu dua ni kita boleh pantau, tu je. Nak kata save tu atas kita lah. Kalau kita tutup mungkin save, kalau kita buka je tak save mana pun. Ni untuk pemantauan kita sebenarnya. Right, rasanya macam sampai sini saja video. Kalau nak delete, contohnya dah banyak sangat, kita nak delete. Ni kan yang semalam. Contohnya kita nak delete switch, bukan je lah. Dia keluar macam ni. Nak delete yang lama, offline ni, sebab kita dah tak pakai. Okay, tekan ni. Dah tak ada. Okay, dan alright, so switch yang kita tak pakai tadi dah dibuang.
Okay. Kalau nak tambah, pergi dekat tambah ni. Tambah switch. Nak tambah switch, nak tambah soket. Macam-macam kita boleh tambah kat sini. Okay. Nak masukkan secara manual pun boleh pakai scan. Alright. So, rasanya video ni dah panjang. So, untuk part 2 kita dah habis sampai sini sahaja. Part 3. Part 3 kita akan buat wiring menggunakan hub. Okay. So, kelebihan hub ni, kita tak perlu nak pakai capacitor, kita tak perlu nak tambah wire neutral. Kita just tukar daripada asal yang switch biasa ni, kita tukar, kita masukkan smart switch, lepas tu kita pasang hub. So, yang ni, hub ni dia boleh support sampai 50 device, ataupun 50 switch, ataupun 50 soket, ataupun kita boleh kongsi-kongsi lah nak berapa soket, nak berapa switch, maksimum dia 50. Okay. Dan ni untuk wiring ni kita buat part 3. So tunggu part 3. Right. Terima kasih.